kita orang memang tak akan lepak mamak ke apa kan. Lepak rumah aje. Tak rumah sini, rumah dia. Rumah arwah Nizam. Oh itulah, terasa lah kehilangan bila kita duduk berdua macam ni kan, tengok kereta. Macam aku lama tak buat YouTube pun sebab aku bila macam tu pergi dawak kan. Nak buat konten je aku macam shit. Terasa macam dia ada dalam video tu lah. Ingat. Baru-baru ni pula buka YouTube je, asal keluar je dia punya konten-konten lama-lama kan. Aku tu cepat macam rasa macam dia ada. Kereta dia datang kedai aku ni berdiri, aku belum rumah aku tengok dia datang. Kita tak tahu bila pula masa kita kan. Ni kita lebih cantik lah. Ya, permergian dia yang sangat-sangat cantik. Di rumah bagi betul. Aku mandikan dia pun sangat rasa. Urusan yang pelik dipermudahkan. Urusan dia sangat cepat guys. Sangat-sangat cepat. Bersih, muka macam tidur je. Kubur dia kau tengok cantik kubur dia penuh bunga fresh. Tak pernah tak ada. Tak tahu siapa-siapa yang datang basah je kubur dia. Yang mana kita tak sempat nak dihantar tu, kawan-kawan kita semua hantar video masa perkebumian tu. Proses tu semua berjalan lancar. Kubur dia cantik. Kapet, bunga rose, bunga. Sampai sekarang kan kubur dia masih ada orang cerah. Kubur dia betul-betul bawah lampu. Kubur dia je bawah tiang lampu. Kalau malam kalau lebih jalan nampak bawah tiang lampu tu kubur dia. Kan Allah Taala bagi dia kan kecerahan kubur dia. Kita tak tahu apa amalan yang dibuat, diangkat terus sampai macam tu kan. Kita tak tahu lagi amalan kita ini diangkat ke tak kan. Kita tak tahu lagi pengakhiran kita macam mana. Tapi pengakhiran arwah sangat-sangat baik. Aku nak datang sini tadi pun tiba-tiba aku teringat arwah macam biasa malam kira lepak bertiga, mesti bertiga. Tapi ni dah kurang seorang kan. Jangan sentuh guys. Malamnya aku tak sentuh. Nak keluar start malam je aku, sebab aku kalau aku bawa malam ke sini memang aku selalu bawa je aku pergi rumah dia. Faham? Kan? Di rumah dia dulu. Jom lah lepak. Semoga arwah ditempatkan dalam golongan orang-orang yang saleh. Fatihah kan? Fatihah untuk arwah. Amin kat Allah. Sedekah kat arwah. Arwah Nizam insya-Allah. Dan pergi ustaz sehingga kubur dia. Betul. Dia jangan hilang dalam hati kita. Walaupun dah tak ada konten dia, jangan hilang ni dalam hati kita. Semayang kita doakan sahabat-sahabat kita. Aku ni jaga kita, jaga mara kita, cikgu-cikgu kita. Kan. Sedekah Fatihah. Tak rugi pun. Betul. Aku pergi umrah hari tu aku teringat arwah. Cuma aku tak sempat nak buat badal umrah untuk dia je. Dah buat dah itu ni. Dah buat dah. Dia buat. Sebelum dia meninggal hari-hari kat rumah. Hari-hari. Hari-hari ya. 2 pagi balik, 3 pagi balik, hari-hari. So selepas dia balik rumah aku, besok tu dia jatuh rumah dia. Yang perut dia terselia kan. Ngam-ngam sebulan tu. Kenapa diam ni arwah ni? Diam tu cikgu. Seminggu diam. Lupa dia. Balik ada start kan. Aku jatuh ni. Apa terselia dia kata. Aku nak pergi rumah dia. Dia kata aku nak gerak Al-Ustaz ni. Tak apa. Tunggu dia balik tu aku pergi rumah dia tu. Sempat 2 hari sebelum meninggal tu aku memang sempat lepak dia. Tu pun untuk pujuk dia kan. Pujuk dia operation. So hari dia meninggal tu adalah hari yang dia nak pergi operation hospital untuk operation hari Sabtu. Cuma dia dah kena masuk pagi tu hospital, kena puasa kan. Pagi tu lah dia meninggal. Lepas subuh. Pagi Jumaat lepas subuh. Dan petang tu pun sebelum meninggal petang tu duk WhatsApp aku apa semua. Yang best ya. Dia tiba-tiba dia WhatsApp. Dia bagi nombor phone wife dia. Bro, ni nombor ini. Apa hal? Simpan dah takut emergency. Tu ayat last je. Dia macam dapat tahu guys dia nak pergi. Dia boleh rasa. Dia tinggalkan nombor waris dia guys. Petang last borak petang besok dia meninggal. Duduk mesej-mesej aku macam-macam. Nak dia kata yelah, sekejap je pada kehilangan ni, sekejap. Kalau dulu korang akan selalu perasan Pekin akan dengar lagi seorang, iaitu Nizam Black. Dia pakai Golf R Mark 6R warna biru. Time ni tengah buka balik kereta ni. Betul. Time ni mengelap kereta, duk polish rim. Report kereta dia. Masuk depan ni nak respray apa-apa barang ke apa. Aku touch up dia. Barang-barang banyak. Aku touch up ni. Kodek sana kodek sini. Lagi satu lagi kita pun macam kehilangan arah sebenarnya. Sebab kalau korang tengok konten-konten yang Pekin buat, yang arwah buat, yang kita orang buat semuanya kebanyakannya idea daripada dia.
Dia banyak idea. Arwah sangat banyak idea. Idea dia banyak. Tu kita ketandusan dengan dia. So macam okay, mungkin arwah tak berapa pandai untuk nak come up dengan satu idea, tapi bila Pekin bagi satu idea, dia akan pecahkan. Dia pandai pecahkan. Okay, kita buat macam ni. Hari ni kita buat shoot macam ni. Kita buat angle macam ni. Itulah arwah Nizar Black. Dia banyak. Aku buat affiliate TikTok pun sebab dia juga. Dia start dulu. Dia dah start dulu. Kau datang barang-barang. Ni tengok ni. Ni bagi aku. Dia dapat aku free ni. Free sample kata. Kau buat apa? TikTok. Aku pun tak minat TikTok pasal tu. So aku sempatlah belajar dia. Okay lah, aku dah buat TikTok ni. Macam mana ni? Aku setting macam ni. Aku buat ni. Aku dah lah. Aku yang buat, dia tak buat macam tu. Punya dia dah rasa mungkin penghujung dia stop dia tak buat. Barang sampai rumah pun dia tanya, kenapa tak buat? Dia kata, boleh je. Dia kata kalau barang ni kau rasa macam tak okey, tak payah buat lah. Dia tak ada mood nak buat. Masa tu dia dah start tak ada mood nak buat TikTok dia, YouTube. Dia dah start tak ada mood banyak. Tapi dia teman aku kat rumah tiap malam lah. Seminggu tu direct lah kat rumah aku hari-hari. Teman aku buat skrip. Sampai siap lah. Sampai siap skrip. Betul lah. Pokoknya dia nak pergi. Dia spend masa betul-betul hari-hari. Hari-hari terakhir 2 minggu. 2 minggu kat rumah aku tiap malam. Kereta dia rosak pun sanggup datang mati-mati kereta. Sampai rosak tinggal kat sini. Padahal agak jauh juga tu rumah dia. Dia duduk dalam Sarah Damai. Sanggup datang ke Putra Heights. Berapa kali mati enjin. Betul. Sampai tinggal kereta kat sini, bawa balik ketika aku punya golf, balik rumah dia. Esok datang balik pergi repair kereta dia, cari barang kereta dia. Sampai siap kereta repair. Memang dia betul-betul spend masa dengan aku lah. Sebelum meninggal tu memang hari-hari lah. Kehilangan satu permata lah dalam geng-geng kita orang kan. Hari sebelum dia pergi pun aku sempat pergi rumah dia. Alhamdulillah. Sempat makan nasi dengan dia. Aku sempat lah tengok dia kan. Sempat mandi dengan dia. Sempat solatkan dia kat masjid. Dekat hospital. Cuma aku tak hantar pergi Arustar sebab aku ada kerja macam tu. Member lain pergi. Arif. Ramai member kita semua forwardkan video masa tu. Kecoh juga satu hari satu malam tu. Semua pergi. Sampai kita orang yang dekat KL ni boleh tahu macam mana pengumumian kat sana. Kawan-kawan semua update. Aku tak galak lah tak pergi sebab aku dah mandi dengan dia, dah solat dengan dia kat sini. Lepas selesai teman dia kat sini. Aku pula ada siapa nak ambulans. Aku pula ada rasa galat sebab last chat aku dengan Arwah ajak aku lepak datang rumah dia. Tapi aku tak dapat datang masa tu. So aku tengok last chat aku tu macam Allah shit man. Aku macam galak kat situ lah. Aku tak dapat nak tunaikan. Mungkin masa tu dia betul dah jumpa aku. Sebab masa tu pun lagi sebulan sebelum meninggal dia tu. Sebelum dia jatuh tu. Aku jadi sekarang mengambil iktibar daripada kehilangan arwah Abang Nizam ni. Kalau member ajak jumpa, pergi. Selagi kau mampu pergi, pergilah. Sebab kau tak tahu kemungkinan esok tu kita betul. Kemungkinan itu adalah masa yang terakhir kau orang jumpa dia. So kalau ada kesempatan untuk berjumpa, pergi jumpa kawan-kawan, pergilah. Kan? Selagi boleh pergi tu pergilah. Kata apa, silaturahim. Kita simple je lah. Kita kalau kita tak ada, siapa yang mandikan kita, siapa yang teman kita pergi kubur? Betul. Kawan-kawan. Betul. Selain daripada family kan, kawan-kawan kita yang rapat-rapat yang akan bersama kita. Percayalah aku cakap. Pure wax ni. Pure wax. Saya dia betul-betul dia ada recommend aku juga benda ni, Pure wax ni. Aku beli ni. Baru ni aku beli dekat kereta. Dekat rim. Dia mahal sikit tapi produk ni bagus gila. Berkualiti. Dia mahal sikit. US ni produk tapi itu silap je. So guys, itulah dia sekadar perkongsian aku dengan Pekin malam ni. Sekejap, satu lagi. Apa dia? Dia pada excited apa? Stiker. Oh ya. Ya, dia tak buat kira dia founder lah. Kau dengan dia founder lah Star Street. Aku create benda ni. Dia punya excited tu lepas siap design stiker ni. Dia yang paling excited. Dia yang pergi buat banyak-banyak. Untuk dia satu, siap bagi kat aku satu. Padahal aku create ni, aku buat satu je macam tu kat aku. Kan dia punya, aku nak. Dia pergi buat sendiri. Ya.
Dia print ke stiker tu, dia bagi kat semua geng-geng yang Memang dia yang print ni. betul. Dia yang print kat kereta aku. Dia yang bikin print ni. Star Street. So dia print sebab aku dulu warna biru muda sikit. Aku rasa dia yang buat ni. Kat kereta aku pun ada lagi stiker ni, tapi aku dah cabut. Tapi kesan dia masih ada, Star Street tu. Kalau korang tengok ada akaun Instagram juga, Star Street Motorsport. Boleh follow. Itulah kenangan yang ada. Mungkin kita boleh buat comeback. Aku nak post pun tak, macam tak ada mood. Sebab apa? Ada kereta dia legit. Betul. Post, dia komen. Thank you my boss. Allah. Dia komen kat situ. Pak post. Sama kereta dia. Aduh. Betul dia guys. Kenangan dengan arwah. Banyak kenangan. Banyak sangat. Dia memang selalu aku. Kan? Shooting ikut aku. Betul. Mana-mana aku nak balik kampung. Dengan dia. Kalau aku tak dapat kontak Pekin, aku akan kontak Banizam. Bang, Pekin kat mana? Dia was dengan aku je. Dia dengan ni je. Hari-hari. Without skip lah. Hari-hari without skip. Without skip kan. Without skip. Salah rumah tangga memang dah A to Z lah. Transparent lah dengan ni kan. Okey lah biar. Bagi habis lah. Allah. So itulah dia guys. Kepada korang, sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah. Semoga arwah ditempatkan dengan orang-orang yang saleh, insyaAllah. Thank you so much guys for watching. Pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Peace out. I see you guys in the next episode.